Pokok lemuni ni daun dia warna purple. Back of the leaf purple color, dan orang guna pokok daun tu dia crush, dijadikan pewarna dalam nasi ulam. Dia libatkan orang asli ada kat seluruh semenanjung Malaysia. Apa yang kita buat, kita dokumen ilmu pengetahuan dia orang, atau kita panggil traditional knowledge. TK lah kalau kita orang biasa dengar, TK itu traditional knowledge ataupun pengetahuan tradisi orang asli berkaitan tubuh-ubatan. Jangan lupa like, komen, share dan subscribe. Kat sini pilihan utama. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda sedang menonton podcast Kat Sini My Singgah. Saya Sofian Yahya dan bersama saya co-host dan kawan lama Zulkifli Rauf. Baiklah, sebelum kita teruskan episod kali ini, memperkenalkan tetamu istimewa kita iaitu Dr. Fazurina Jamaluddin, seorang pegawai penyelidik dari Institut Penyelidikan Perhutanan Malaysia ataupun FRIM. Selamat datang Dr. Rina. Seterusnya, mohon Doktor kongsikan seberingkas latar belakang Doktor dalam penyelidikan. Terima kasih Cik Sufian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Okay, terima kasih juga sebab jemput saya pada sesi episod pada hari kali ini. Nak perkenalkan diri, saya Fazurina binti Jamaluddin, bertugas di Institut Penyelidikan Perhutanan Malaysia FRIM. Semua orang kenal FRIM kot. Kita baru dapat tapak warisan UNESCO baru-baru ni. So that's a big achievement. Yes, sangat besar dan usaha yang sangat gigih. I mean, it's cost us banyak tahun lah untuk dapatkan pengiktirafan ini. And then saya bertugas sebagai pegawai penyelidik yang telah bertugas sejak tahun 2003. Tapi masa tu almost 20 years. Tapi masa tu saya belum ada PhD. Okay. So FRIM hantar saya buat PhD. So dekat UPM, and then saya complete my PhD. So saya dapat tetap betul-betul dekat FRIM pada tahun 2009 lah. So since then I'm working on pokok-pokok herba ubatan. Itulah bidang saya. Sejak daripada diperkenalkan masuk dan saya kena buat kajian mengenai pokok-pokok. Any specific herba tak yang you are focus on? Kalau kata pasal spesifik herba, masa PhD saya buat satu pokok. Pernah dengar pokok lemuni tak? Lemuni tak pernah dengar. Apa dia boleh buat? Okay, pokok lemuni ni daun dia warna purple. Back of the leaf purple color, dan orang guna pokok daun tu dia crush, dijadikan pewarna dalam nasi ulam. Okay. Itu yang warna purple nasi ulam tu actually comes from that particular pokok. So origin pokok tu is a wild flower ke atau pokok hutan ke atau cultivated? Saya rasa dia hutan. Okay. Dia pokok hutan, dia pokok quite besar. Dia bukan, tapi dia ada lah, orang tak tanam sangat, tapi dia banyak juga ada dekat kawasan-kawasan. Kita pun ada dekat FRIM pun ada pokok tu. Okay. So traditionally orang guna untuk treat masalah pernafasan, or relates to lelah atau asma lah. So itulah pokok pertama yang saya kaji. Nanti lepas ni we go around looking for the tak ada. Kita buat kajian dan masa tu FRIM develop into satu teh. Buat teh. Tapi tak dikomersialkan lah. Kalau ikutkan ada dalam bentuk-bentuk teh yang kita jadikan prototype sajalah. Tu spesies pertama yang saya kaji. Kat sini pilihan utama. Okey tuan-puan, boleh dapatkan produk Curatap daripada platform Herba Kat Sini. Kalau nak tahu apa tu Curatap lah kan, kita dapat banyak bercerita mengenai produk ini di podcast. Jadi, jom tonton podcast Kat Sini My Singgah. Kat sini pilihan utama. Bila doktor menjalankan kajian-kajian ini, ada tak melibatkan komuniti setempat? Komuniti setempat atau Komuniti setempat maksud saya kalau masuk hutan tu
jumpa dengan orang asli ke ataupun orang yang dah lama dulu kat situ, yang biasa dengan keadaan di situ dan tahu pokok apa. Ada tak tidak orang kata menggunakan khidmat nasihat ataupun information daripada dia? Jawapan simple memang ada. Okey. Dia sebenarnya salah satu daripada strategic plan kan kerajaan. Memang kita kena involvekan local community, indigenous and local community. So ILC di mana orang asli dan juga orang local tempatan. Masyarakat tempatan. So kalau orang asli, masyarakat tempatan, orang Melayu, orang Cina, orang India itulah kita kena libatkan lagi bagus sebenarnya. So jadinya FRIM kita memang ada satu projek besar, projek kementerian danakan daripada tahun 2009 lagi projek ni. Kita libatkan orang asli ada kat seluruh semenanjung Malaysia. Apa yang kita buat, kita dokumen ilmu pengetahuan diorang atau kita panggil traditional knowledge. TK lah kalau kita orang biasa dengar, TK itu traditional knowledge ataupun pengetahuan tradisi orang asli berkaitan tubuh ubatan. Kalau talking about traditional knowledge, banyak ada berkaitan alat muzik mereka, diorang punya kepercayaan, makanan, macam-macam lah. Tapi kita punya angle satu je, tumbuhan ubatan ataupun herba lah. Cik Sofia dah tanya saya apa-apa. So Doktor, kalau the information yang FRIM dapat how do you compile them? Macam mana you allow access to the public? Okay, projek ni sebab dia projek nasional dan kita kena portray benda ni satu effort yang besar lah. Apa yang kita buat, kita pergi semua komuniti yang ada kat Malaysia ni, semenanjung Malaysia, ambil information diorang, kumpulkan dan kita bukukan. Kita publish dalam bentuk buku semua primary information, data asal, apa yang kita rekodkan, tak ada kajian lagi. Tu memang ilmu diorang semata-mata. Ini tak tingkatkan nak naikkan dia punya martabat ilmu diorang. Selain daripada tu, kita nak kurangkan ni. Kita nak kawal biopiracy, kecurian bio tu orang guna secara tidak betul, di mana orang ambil ilmu kita, orang majukan dekat luar, dia patent, dia produce produk, akhirnya tak ada apa yang orang asli kita dapat. Itu saya nak cerita kat sini. Akses dan perkongsian faedah itu memang kita dah sign dengan CBD dan kita kena pastikan apa yang ilmu yang kita tap, jika berlaku adanya income, kita mesti bagi dia orang balik. Share that. Ni macam IP dia punya the original knowledge. Kita nak jaga dia adalah pemunya ilmu tu sendiri. Kita kena recognize dia orang as pemunya ilmu. So this project must be ongoing lah sebab banyak lagi information kan yang perlu search, discover. And then maybe region by region. Betul. Yang orang asli ni throughout Malaysia kan dia throughout semenanjung lah kita fokus. Okay. Sabah Sarawak ni dia ada orang asal dia sendiri. So kita tak boleh kacau. Dia ada ordinance dia sendiri. Dan dia ada body yang memang uruskan. For example, Sarawak Biodiversity Center dia lagi mula dari awal dari kita. Dia dah been doing this dan dia dah berjaya komersialkan produk asal, produk daripada ilmu orang asal dan ada perkongsian faedah dan pada mereka orang asal dia orang. So memang dia orang dah ada income masuk dah dekat dia orang sendiri. So as for Malaysia, FRIM adalah yang menjaga di bawah kementerian kita, Sumber Asli dan Ketersediaan Alam tu, kita yang jagalah orang untuk kita yang fokus untuk kalau boleh nak share benefit back kepada orang asli kan semenanjung Malaysia lah. Belum habis, projek memang ongoing since RMK 9, 2009 kita mula sampai sekarang kita dah cover ke semua 18 sub-etnik di semenanjung Malaysia. Tapi satu suku kaum ataupun sub-etnik ni, satu suku kaum ni, contoh Semelai, dia tak ada satu tempat je. Semelai ada kat Tasik Bera, dekat Pahang. Dia juga ada dekat Negeri Sembilan, apa nama tempat Jempol pun. Jempol Negeri Sembilan. Jempol pun dia ada. Jadinya kita dah cover 18, tapi kita sekarang dalam proses replicate
Okay. Komuniti ataupun suku kaum yang sama, dia lokasi tempat tinggal dia berbeza. Dan uniknya pokok yang diorang guna tak sama. So how rich is our diversity ni kan. Memang kita dapat tengok 80% berbeza pokok-pokok yang diorang gunakan. So sebab tu kita kena keep on documenting. Sehingga semua kalau boleh nak kampung yang kampung-kampung orang asli yang ada lah. You touch on something interesting because bagi kata dia the same tribe tapi in different location kan. Maknanya dia source of their knowledge on dia punya tradition medicine pun is from the plants in their locality. Betul. Interesting. Kalau dia duduk dekat kawasan pegunungan, pokok dia lain. Dia kalau tepi pantai, pokok dia lain. So biodiversity dia kan berbeza kan. So penggunaan pokok dia akan berbeza lah. Doktor, have you thought kalau macam tu, habis nak protect the IP and the information lah. Kalau dah dapat all this info, why not kita gunakan blockchain and also blockchain and then using digitalize information for access. Tapi to protect gunakan blockchain supaya it's properly protected lah. That is the way forward. We are keeping bercakap pasal benda ni, so that is the way untuk protect lah. Satu kita dah buat sekarang, kita guna pattern punya office lah, where they come up with Malaysian MyTKDL, Traditional Knowledge Digital Library di bawah MyIPO. So everything is there, so that when people want to file pattern from outside, kita block siap-siap. Because kita dah publish, memang itu kita punya. Itu salah satu cara lah. Mungkin salah satu cara lagi, kita guna blockchain punya teknologi lah. So yang buku yang doktor mention tadi tu, so it's ongoing lah. Sudah berapa volume dah tu? Untuk orang asli, kita dah ada 2 volume. Kita dah kata lebih daripada 200 species. But we have now about 800 species. So in the process of untuk publish lagi seterusnya. I think interesting while you're doing that research, also research dia punya local delicacies. Sebagai seorang Ada anybody doing that? local delicacy. Tak ada makanan makin about food. Unik sebenarnya. That is also unique lah. Tapi that area by area, can you imagine you bukukan makanan orang asli dan Sabah Sarawak sekali lah orang asal. Betul. That would Tidak ada orang lain dah pula. Ada projek tu. Projek yang boleh kita fikirkan. Cumanya kita tak ada macam kita orang ni natural product study kan. We are focusing on more natural products lah. Apa yang frame tu the F boleh jadi food. Food research Institute Malaysia. Wow. Tadi marah tu saya. Daripada forest jadi food. Apa saya suka makan. Jangan lupa like, komen, share dan subscribe.